Cikgu, yogurt yang mana boleh makan cikgu ni? Yogurt macam ni. Yogurt macam ni boleh. Like tell ni. Fat free, yogurt tanpa lemak ni. Asli yogurt ni boleh. Okey, jenama Marigold pun ada yang ni. Okey, ni kena simpan. Untuk orang yang ada GERD gastrik, ini kena simpan kat rumah. Belilah dalam 2-3 simpan kat rumah. Yang low fat ni bagus ke? Low fat ni bagus sama je. Kalau yang macam ni cikgu, ni pun bagus juga. Dia fat free, yogurt fat free, tanpa lemak. Ni pun bagus, warna hijau ataupun warna biru. Bagus. Okey, jenama Fernleaf boleh ke? Boleh. Tak ada masalah jenama Fernleaf. Ya. Yang original tau. Ambil yang original. Cikgu nak makan yang macam gini boleh ke? Boleh. Tapi janganlah. Baik ambil plain yogurt lagi bagus. Okay, plain yogurt more better than yang ada ni lah. Smoothie macam ni, okay. Lepas tu ada juga yang jual macam gini. Boleh ke makan yang macam gini cikgu? Macam gini tak digalakkan lah. Walaupun ni ada cereal, okay. Tapi kita tak tahu cereal dia ni adalah cereal yang diproses. Dia bukan cereal yang pure. Faham tak? Dia cereal yang dikompres, dia jadi proses. So bila proses jadi macam ni. Alright, tak digalakkan sangat. Yang ni tak digalakkan. Alright. Tapi kalau nak try boleh je. Cuma dalam seminggu tu sekali cukup lah. Janganlah buat banyak. Oh macam ni lagi best. Oh, hari-hari korang boleh standby ni dekat rumah. Standby lah untuk orang yang ada GERD, ada gastrik. Standby ni kat rumah.